Yang paling sakitnya, yang komen-komen tu pula tu, yang kakak-kakak yang bertudung, yang macam betul-betul orang panggil nampak muslimah gila. Janganlah buat shame nangis. Lantak saya lah. Kanda GII ke hari Sabtu lepas? Saya ada GII. Kontak habis tak ada ke belum tak tahu. Nak baca ambil je saya. Bila post Kanda couple dengan share ke? Kemungkinan. Kadang-kadang dengan siapa? Gaduh dengan Mike Tyson. Anak manusia. Yes saya. Asri comeback. Alhamdulillah. Nisa sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Live dengan Aisyah. Suri invite saya. Ya saya. Anak baik. Ya saya. Jadi anak emas salah. Lepas tu nanti tak function pun salah. Jadi hamba salah. Semuanya salah. Okey ke pun jadi anak emas? Hebat kan saya dapat anak emas. Bukan terus-terus jadi anak emas. Usaha nak jadi anak emas tu. Berusaha jadi anak emas. Hebat tak saya dapat anak emas? Hebat tak? Sekarang ni saya tengah kejar title anak soleh pula. Anak emas dah dapat, title anak soleh tak dapat lagi. Memang patut pun saya dapat anak emas. Tak tahu sebab apa? Sebab usaha saya, sebab effort saya, sebab semua perkara yang saya buat. Kena masuk BFF tu dah. Anak baik. Saya anak emas. Betul kan? Dia kecualinya dia lebih ke macam ni lah. Kalau kau bekerja, kau mesti jadi anak kesayangan bos. Betul tak? Kecuali yang cakap ni, cakap saya Mas, mesti dia tak pernah dapat anak kesayangan bos. Sebab apa? Bos anggap dia seorang yang tidak berguna. Okay? Bos akan sayang pekerja dia kalau pekerja dia buat benda yang bagus, kerja jalan cantik, semua benda cantik. Sebab yang cakap ni bos tak sayang dia tu. Bos anggap dia sebagai pekerja tak guna. Anggap pekerja yang menyusahkan. Anak soleh betul. Bos anggap pekerja pemalas. Sebab tu tak dapat pangkat anak emas. Yang komen-komen anak emas sebab tak pernah dapat perhatian daripada bos. Sebab apa? Bos korang anggap korang tu useless, tak berguna. Anggap sekadar mempenuhkan korum pekerja je. Faham? Betul. Lagi ke dah? Tak dia. Kau pergi masuk kerja mana-mana pun, kalau kau buat kerja bagus, kau bagi komitmen bagus untuk bos kau sayang tak? Sayanglah. Tahu tak? Bos kau akan jaga kau baik tak? Pastilah jaga. Sebab apa? Engkau pekerja yang baik. Takkan bos kau nak abaikan kau. Betul. Kalau kau buat kerja, apa yang dia cakap, ikut ini semua. Tolong siapkan portfolio saya, tolong siapkan file saya. Baik bos, saya siapkan hari esok juga. Bos minta pukul 8, kita bagi pukul 7. Bagus tak? Bos sayang tak? Sayanglah. Betul. Ini bos suruh hantar pukul 9, kau hantar pukul 11. Bos sayang ke? Tak sayang lah. Sebab apa? Kerja pun huru-hara. Macam mana bos nak sayang? Macam mana bos nak sayang? Macam mana bos? Kanda Cik Zulfahmi rindu tu. Ya ke dia rindu? Betul. Yang duk cakap saya anak emas tu sebab dia bekerja, selalu bos dia tak hiraukan pasal dia. Sebab bos dia anggap dia pekerja yang tidak guna. Bos dia anggap dia tu sebagai pekerja yang sekadar cukupkan ke pekerja je. Orang lebih kat umpama macam kita title sebagai pekerja pungut. Pekerja pungut tu pekerja pungut. Ya, pekerja pungut.
Apa kerja kutip. Sebab tu bos tak sayang. Sui sebuah sih dah. Kan dia lagi sama Cik Zah. Iya kena Cik Zah Fabi. Anak angkat. Kalau bahasa kasar lagi yang duk cakap saya anak mas duk kecau ni. Penjilat semua benda tu. Umpama macam ni, korang dalam keluarga, korang ada 4 adik-beradik, tapi anak kedua je paling keluarga sayang. Anak akhir anak ni keluarga tak sayang. Umpama macam kau tu anak tong sampah lagi. Sebab apa dia sayang anak nombor 2? Sebab anak 2 ikut bahasa, reti bahasa. Faham? Pukul 8 malam saya panas tu. Semua benda tak kena saya buat. Mujur ada Abang Zaini ni bagi bunga saya. Semua benda saya tak buat, tak kena. Kalau dulu saya tak perform, saya tak ikut cakap Alif, nanti jadi sendu. Jadi tak function lah duduk dalam team. Buat apa Masui? Tak boleh jadi efek apa-apa. Lah pula bila perform, bila ikut sekarang, ikut semua benda buat, ikut semua benda anak mas. Lah pula bila tak ikut, cakap kau tak function, menyusah, beban keluar daripada editing. Lah pula nak yang mana satu? Nak aku bekerja dengan kau? Tak nak aku. Jadi pekerja bagus pun salah, pekerja yang tidak bagus pun salah. Habis tu korang yang bayar gaji aku. Lah pula aku nak ambil gaji korang. Lah pula cerewet kena. Apa kata korang kerja sendirilah, yang sibuk balik tepikan orang. Sibuk balik tepikan orang. Kau lepas dah? Dah berbebel dah. Tak adalah. Sometimes bukan ni jujur lah. Saya bukan nak cakap apa. Sometimes yang komen-komen pun bukan budak-budak pun. Sometimes jenis abang-abang, kakak-kakak yang boleh berfikiran waras, boleh berfikir semua benda. Tapi sometimes diorang just komen tu mungkin ikut hati, ikut semua benda. Sometimes saya tengok je hati. Sometimes nak cakap saya terasa tu, saya terasa sampai saya cakap, orang cakap open jilat semua benda. Saya fikir, habis tu selama ni aku buat kerja salah ke? Nak cakap aku ikut bos 24 jam, tak ikut. Apa yang aku ikut je apa yang saya disuruh. Aku bekerja sama dengan ni, bekerja sama ni, aku ikut je. Tapi when sometimes tengok pula yang paling sakit ni, yang komen-komen tu pula tu, yang kakak-kakak yang bertudung, yang macam betul-betul orang panggil nampak muslimah gila. Saya cakap, muslimah ni kakak ni, tapi mulut pula tak kena dengan orang dia. Saya cakap, macam ni rupanya, macam tu. Lah pula ini kan bukan nak melayan. Just sometimes kita pun nak baca, sometimes nak orang panggil apa, kita improve diri kita. Sometimes ada orang tu kita tak boleh dengar dia punya tu, sabar. Lah pula suruh sabar pula. Aduh terinvite pula. Aku ni invite siapa ni? Ya Allah, terinvite pula dah. Aduh terinvite pula kong. Saya nak cakap, saya nak post konten ni, kau pergi tengok sekarang. Aduh jangan.